Okay, sekarang saya nak pergi pada special case. Jom tengok soalan yang keempat. Dalam soalan ni dia ada set dengan dia ada modulus. Tak nampak lagi modulus kan? Kejap lagi korang akan nampak. Okay, so kita ada fx sama dengan punca kuasa x square minus 9 per 6x tambah 1. Rasa-rasa kan ini kategori apa? Kategori yang sama power atas bawah ke? Kategori bawah lagi besar ke? Ataupun atas lagi besar? Okay, jom kita tengok Saya highlightkan siap-siap. Kita ada x square dan kita ada punca kuasa. Lepas tu kita ada x. Kalau punca kuasa x square, dia jadi apa? Dia jadi x balik kan? So, maknanya jadi x kuasa 1 kan? Bawah pun adalah x kuasa 1. So, this question tergolong dalam kategori sama power. So, bila dia sama power, kita boleh expect apa tau? Kita boleh expect yang jawapan kita adalah dalam bentuk nilai. Bukannya kosong, bukannya negatif ataupun positif infinity. Okey. Cuma nak jawab soalan ni memang sedikit berbeza cara dia. Tapi sebelum tu tak apa. Kita jawab dia punya vertical asymptote dulu. So, vertical asymptote, there is nothing different because kita memang akan tengok pembawah dia. So, kita ada 6x plus 1 equal to 0. Maka kita ada 6x equals to negative 1. Therefore, x adalah negative 1 over 6. And this is our vertical asymptote. Okay. Now we go to the horizontal asymptote. So, saya akan pergi kepada positive infinity dulu. X menghampiri positive infinity untuk punca kuasa x square minus 9 over 6x plus 1. So, macam mana kita nak faktorkan benda ni? Okey, kat sini step dia panjang sikit. So, bear with me, pay attention. Sekarang ni saya nak fokus kat atas dulu tau. Saya nak fokus kepada yang ni dulu. Okey, x square minus 9 dengan punca kuasa ni dulu. Okey, saya tulis macam ni. Okey, x square minus 9 tu, korang kalau factorize, korang ada x square, lepas tu 1 minus 9 over x square. Betul tak? Tapi jangan lupa, dia ada punca kuasa kan? So, kita letak balik punca kuasa tu. Okey, lepas tu per. Okey, bawah pula kita akan factorize x kuasa 1. So, kita ada x. Lepas tu kita ada 6 tambah 1 per x. Okey, sekarang kita tengok yang atas balik. Awak ada punca kuasa x square darab 1 tolak 9 per x square. When you have a set of A times B, this can be rewritten as punca kuasa A darab punca kuasa B. Okey. Konsep ni ataupun teorem ni sangat penting untuk awak faham sebab awak akan kena guna dalam contoh ni. Okay, so saya teruskan. Maka, soalan ni, kita boleh tulis balik sebagai x menghampiri positif infinity. Kita ada punca kuasa x square dekat atas. Lepas tu darab punca kuasa 1 tolak 9 per x square. Ni maknanya simply, kita ada dua kan, ni A, ni B. Kita ceraikan kepada punca kuasa A darab punca kuasa B. Seperti mana konsep yang kita belajar yang dalam kali hijau ni. Okay? Alright, lepas tu bawah sama je. Kita ada x. Lepas tu kita ada 6 tambah 1 per x. Okay, now kita nak pergi kepada benda ni. Okay, saya highlight ni. Ni benda yang paling penting. Punca kuasa x square, dia jadi apa? Okay, untuk general knowledge, punca kuasa x square, saya tulis balik untuk general. Awak ada punca kuasa x square. Kalau kita tulis balik, kita basically ada x kuasa 2. Lepas tu punca kuasa tu kan adalah kuasa setengah. So we can cancel dia ni, blala, jadi x. Okay, benda ni betul. Tak ada masalah. But, awak dah belajar dalam topik 3 ke 4, saya lupa. Absolute value. Absolute value. Lepas tu awak belajar juga pasal distance. Awak belajar juga pasal magnitude. Apa persamaan semua benda ni? Persamaannya adalah awak ada punca kuasa. Lepas tu awak ada satu lagi, teorem Pythagoras. Awak ada punca kuasa, lepas tu awak ada elemen dalam tu, katakanlah A square tambah B square, bla 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 apa semua. Maknanya dalam tu kena kuasa 2, lepas tu ditutup dengan punca kuasa. Apa je dengan jawapan ni? Jawapan dia akan sentiasa positif. That's why we use punca kuasa dengan kuasa tu dekat formula distance. Sebab distance kan takkan negatif. Kan? Lepas tu kat teorem Pythagoras pun sama. Awak nak cari satu panjang triangle. Kan? Tak mungkin panjang triangle tu negatif. Kan? So, kita wujudkan punca kuasa dengan kuasa 2 ni is simply because kita nak make sure jawapan kita tu sentiasa positif. Which also means, dalam absolute value ada satu lagi teorem. Saya padam ni. Iaitu, kalau awak ada punca kuasa x kuasa 2
this can be written as modulus of x. That's where the modulus is. Okay, awak ada modulus of x. So, ini satu lagi benda yang penting. Alright. So, maksudnya apa? Maksudnya, dekat example ni, kita tulis balik dia sebagai limit. Sebab, okay, nampak tak saya tak cancel apa-apa lagi ni? Okay, sebab kita tak sure lagi nak cancel macam mana ni. Sebab dia masih dalam punca kuasa kan. Okay, so, kita ada limit x menghampiri positif infinity. Kat sini akan jadi modulus of x. Lepas tu kat sini ada punca kuasa 1 tolak 9 per x square over x. Lepas tu kita ada 6 tambah 1 per x. Okay? Memang yang case ni sebab tu dia special case, dia panjang sikit. Dan korang kena faham betul-betul macam mana nak buat dia. Okay. Kemudian, nampak tak saya masih tak cancel apa-apa lagi. Jangan cancel dulu, let dulu. Okay. Sekarang kita pergi kepada, kita apply limit. Bila kita apply limit, ada dua benda yang berlaku. Okay. Yang pertama sekali, yang seperti yang awak dah faham sebelum ni, ini akan jadi kosong. Anything yang over x akan jadi kosong. Okay. So, automatic 9 per x square tu jadi kosong. 1 per x kat bawah tu pun jadi kosong. Macam mana pula dengan modulus of x kat luar dengan x kat luar tu? Boleh tak kita cancel? Sekarang kita boleh cancel tapi ada cara dia. Okay, begini. Okay, kalau saya tulis balik, okay, saya tulis macam ni dulu . Yang kat belah dalam tu dah cantik dah. Dia tinggal punca kuasa 1 per 6. Biarkan macam tu dulu. Okay, yang ni. Saya tulis balik yang ni. Okay, kita biarkan dulu . Sekarang saya nak fokus kepada ni dulu. Okay. Bila kita apply x menghampiri positif infinity, okay, basically kita ada kat sini apa? Positif lah, kan? Sebab kita ada nilai positif dan kita ada modulus. So, dia kekal positif. Maknanya kalau kita buka modulus ni, kita ada x. Sekarang baru kita boleh cancel. X habis. So, punca kuasa 1 per 6, maka jawapan kita adalah 1 per 6 untuk kes yang x menghampiri positif infinity. Okay, so kalau saya tulis balik kat sini, answer sebab dah serabut kat sini kan. Answer dia adalah, untuk kes yang limit x menghampiri positif infinity, untuk soalan ni, saya malah tulis balik. So, jawapan dia adalah 1 per 6. Okay. Okay, kalau rasa macam biasa je jalan kerja ni, apa yang special ni? Okay, korang tengok pula macam mana kalau saya buat limit approaching x, limit x approaching negative infinity. Okay, jom tengok macam mana saya buat. Okay, tapi saya shortcut sikit. Saya shortcut terus pergi kat sini. Sebab jalan kerja ni sama. Okay, so saya shortcut dekat sini terus. Okay, so saya akan ambil ni. Ni untuk kes yang x menghampiri negative infinity. Okay, sekarang saya tukar. Ini untuk menghampiri negative infinity. Okay. Alright, bila negative infinity, okay, awak tengok ni Sekarang bila kita dah apply limit tu, yang tinggal dekat depan adalah modulus of x per x. Sama macam tadi, sebiji. Sama macam tadi. Lepas tu awak ada kat sini punca kuasa 1 per 6. Okay, tengok When you apply x menghampiri negative infinity, okay, ni jadi kosong lah, tak ada isu. Kita tengok yang kat luar ni. X menghampiri negative infinity, maknanya x punya nilai adalah negatif. Maknanya dekat sini kan, kita ada modulus negatif x per negatif x. Lepas tu kat sini masih sama lah. Kita ada punca kuasa 1 per 6. Sekarang nampak ni. Ni. Okay. So, disebabkan kat atas ni, dia ada modulus. So, jawapan dia kekal positif. So, awak akan ada dekat sini x. Sebab dia dah ada modulus kan. So, negatif tu hilang. Tetapi kat bawah ni masih ada negatif x tau. Again, saya ulang Kenapa dia negatif x? Sebab awak apply x menghampiri negatif infinity. So, your value of x sentiasa negatif. Okay. Lepas tu awak ada kat sini punca kuasa 1 per 6. So, sekarang bila awak cancel x dengan x, negatif tu ada lagi tau. Maksudnya apa? Your final answer adalah negatif 1 per 6. Berbeza dengan tadi. Sorry. Jawapan dia bukan limit. Jawapan dia horizontal asymptote. Okay. Horizontal asymptote. Y sama dengan 1 per 6. Ini pun samalah. Mana kat sini adalah horizontal. Okay. Saya sekalikanlah. Maka dekat sini, horizontal asymptote kita ada dua nilai, iaitu y sama dengan negatif 1 per 6 and also y sama dengan 1 per 6.